Minggu pertama sekolah, satu momen yang kita semua ingatkan, penuh debaran. Bukan untuk anak-anak je, kita sebagai ibu bapa pun sama. Ia boleh jadi menakutkan, tapi boleh juga jadi satu permulaan yang, hebat. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita nak jadikan minggu pertama ni bukan sekadar sesuatu yang kena tempuh, tapi sesuatu yang menyeronokkan? Macam mana kita nak tukar rasa risau tu kepada rasa tak sabar nak pergi sekolah? Untuk mencari jawapan, kami terjumpa sesuatu yang menarik. Satu jadual transisi dari sebuah sekolah di Tawau, Sabah. Dan bila kami teliti, kami jumpa satu macam blueprint lah. Rangka kerja yang sangat teliti, yang fokus pada benda yang betul-betul penting. Okey, jom kita fahamkan dulu cabarannya. Minggu pertama ni kan, dia macam roller coaster emosi. Ada rasa teruja, tapi dalam masa yang sama, risau. Kawan baru, tempat baru, cikgu baru, semua baru. Jadi matlamat utamanya adalah macam mana nak uruskan semua ni dan jadikan ia sesuatu yang positif. Secara spesifiknya, jadualan kita tengok ni datang dari PPKI ataupun Program Pendidikan Khas Integrasi. Program ni adalah untuk murid-murid berkeperluan khas di sekolah awam kita. Dan inilah yang membuatkan pendekatan mereka lagi menarik dan sangat penting untuk kita semua faham. Jadi, apa langkah pertama diorang? Yang menariknya, ia bukan pasal buku teks atau ABC. Langsung bukan. Ia adalah tentang keselamatan emosi. Falsafah diorang ni jelas sangat. Sebelum apa-apa pembelajaran akademik nak masuk, budak tu kena rasa selamat dan diterima dulu. Itu nombor satu. Contohnya, kita tengok hari Isnin. Setiap aktiviti tu, tujuannya satu, bina hubungan. Bayangkan, murid-murid disambut oleh guru penyayang. Lepas tu, sesi suai kenal guna kad nama bergambar, jalan-jalan tengok tandas kat mana, kantin kat mana. Paling best, hari tu ditutup dengan sesi guna kad emosi. Satu cara yang genius kan? Untuk bagi budak-budak ni luahkan apa diorang rasa tanpa rasa tertekan. Dan inilah yang membawa kita kepada quote yang jadi teras semua benda ni. Tiada paksaan, fokus pada emosi dan penyesuaian. Ini prinsip yang pegang keseluruhan minggu tu. Tujuannya, bukan nak paksa budak ikut acuan sekolah, tapi nak bantu mereka sesuaikan diri ikut rentak masing-masing. Bila tapak emosi ni dah kukuh, barulah elemen struktur mula masuk. Kenapa? Sebab rutin, ritme yang kita boleh jangka, itulah kunci yang buat budak-budak rasa lebih selamat dan yakin dengan diri sendiri. Cuba kita tengok perjalanan emosi sepanjang minggu ni. Memang dirancang teliti gila. Nampak tak flow dia? Mula dengan sekolah saya, lepas tu badan sihat dan rutin, kemudian kawan saya, sekolah selamat dan kemuncaknya pada hari Jumaat. Semuanya berkembang secara semula jadi, membawa kepada satu penegasan yang sangat positif. Macam mana struktur ni dibina? Okey, jom kita ambil satu contoh mudah. Tata cara pulang. Setiap langkah, daripada kemas barang sendiri, bersihkan meja, tolak kerusi, sampailah beratur senyap-senyap kat pintu, semua diajar satu-satu. Ini bukan pasal disiplin je tau. Ia pasal membina satu kebiasaan yang menenangkan, yang bagi rasa, okey, aku tahu apa nak buat. Dan of course, ia tanam rasa tanggungjawab. Dan tengok ni, betapa bijaknya diorang selitkan pembelajaran. Macam permainan telur pecah ni. Nampak macam main-main kan? Tapi sebenarnya, ia bukan setakat belajar huruf. Murid-murid kena bekerjasama, padankan huruf besar dengan huruf kecil. So, dalam satu game yang seronok, diorang dah latih kemahiran sosial, motor halus dan kenal huruf. 3 dalam 1. Okey, dari sini kita nampak fokusnya mula beralih sikit daripada penyesuaian seorang diri kepada pembentukan satu komuniti. Macam mana nak ubah mindset dari saya kepada kami? Jadi, pada hari Rabu dan Khamis, tumpuan penuh diberi pada kemahiran sosial. Ada aktiviti belajar kenalkan diri, nama saya, ada latihan berkongsi mainan, tunggu giliran. Siap ada main peranan lagi macam mana nak minta tolong. Malah, topik penting macam tingkah laku baik lawan buruh dan kesedaran awal anti-buli pun disentuh. Semuanya guna gambar, jadi mesej tu sampai dan mudah difaham. Jadi, apa sebenarnya matlamat akhir semua ni? Di sebalik semua aktiviti yang nampak simple tapi dirancang teliti ni, ada satu tujuan yang jauh lebih besar. Ini bukan setakat nak survive minggu pertama, tak. Matlamatnya diringkaskan dengan begitu sempurna dalam tema hari Jumaat, iaitu Saya Suka ke Sekolah. Wow! Seluruh minggu tu direka untuk bawa setiap murid ke satu destinasi emosi yang sama, di mana sekolah tu jadi tempat yang diorang seronok nak datang, bukan tempat yang diorang takut. Dan kalau kita tengok 5 objektif rasmi program ni, memang ia merangkumi segalanya. Penyesuaian, rasa selamat, rutin, perkembangan sosio-emosi, dan yang paling penting, membina asas yang positif untuk sepanjang tahun. Ini buktikan satu benda. Ini bukan sekadar minggu orientasi biasa. Ini adalah satu pelaburan.
pelaburan untuk masa depan setiap murid tu. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan kan. Cuba bayangkan, apa akan jadi kalau minggu pertama di setiap sekolah dirancang dengan tahap empati dan ketelitian macam ni? Ia bukan saja akan ubah cara budak-budak kita mula sekolah. Mungkin ia boleh ubah keseluruhan perjalanan pendidikan mereka. Fikir-fikir kan?